Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Tablo episod ke-7, episod terakhir kita kembali Eropah ketiga di Istanbul, Turki. Kita kini berada di salah satu pameran tulisan kod Turki Osmania. Ia menunjukkan betapa tingginya nilai ilmu, Al-Quran dan dakwah dalam Empayar Osmania. Barang perhiasan Osmania pula dihiasi batu permata seperti zamrud delima dan berlian, digunakan mahkota dan tiara diraja yang dihiasi zamrud delima dan berlian, digunakan oleh sultanah atau ahli wanita diraja semajelis rasmi. Loket dan kalung emas dihiasi ayat suci Al-Quran atau nama Allah dan Rasul, mempunyai nilai rohani dan keindahan seni ukiran tangan. Kemudian kita ke dapur istana Topkapi yang merupakan fungsi utamanya menyediakan makanan untuk sultan, ahli keluarga diraja, pegawai istana dan pekerja. Lebih 4,000 orang setiap hari. Dikenali sebagai Kitchens of the Imperial Palace. Dan untuk minuman, memiliki corong besar dan sistem pengudaraan yang maju untuk zamannya. Dan di sini terdapat 12,000 barangan porselin, tembikar dan peralatan daripada pelbagai negara. Kemudian kita ke harem yang dibina pada abad ke-16, yang menempatkan sehingga 300 bilik termasuk untuk Valide Sultan, iaitu Ibu Sultan. Seni bina harem yang sangat indah dihiasi dengan jubin izni dan pintu ukiran tangan. Harem di Istana Topkapi adalah tempat kediaman bagi isteri, ibu dan wanita diraja Sultan Osmania. Ini merupakan bilik kepada Sultan Murad ketiga ketika pada abad ke-16 dahulu.
pada keesokan hari, di petang hari, kita bergerak menaiki kapal untuk melayari untuk ke kawasan Asia Turki. Turki adalah satu-satunya negara yang terletak di dua benua, Asia dan Eropah. Sungai Bosphorus memisahkan kedua-dua bahagian ini. Dolmabahçe Camii. Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezmiyale Valide Sultan tarafından başlatılıp, ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarım Ini merupakan bahagian Asia. Bahagian Asia lebih kepada kawasan perumahan dan moden,
Dia menjadi Istanbul unit budaya timur dan barat bercampur dalam satu bandar. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Istanbul, Turki ini adalah satu-satunya negara yang mempunyai dua bahagian. Dan bangunan di pinggir Asia ini, rumah-rumah kayu Uthmaniyah, Masjid Kamilika dan kawasan perumahan mewah. Setiap bangunan menggambar sejarah, kekayaan dan pertembungan budaya yang harmoni. Keesokan harinya pula merupakan hari terakhir kita berada di Turki. Jadi kita akan pulang semula ke London setelah pengembaraan yang agak lama di Eropah. Itu sahaja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan follow Emo Channel untuk anda mendapatkan video-video terbaru daripada Emo Channel. Dan kalau anda belum saksikan lagi episod 1 sehingga ke episod 7, boleh ke YouTube Emo Channel sekarang. Terima kasih.